Kak, saya dah buat budget. Okey. Lepas ni dengan savings saya nak pergi travel je Aunty Forever. Anti forever sampai duit habis. Oh, berapa bulan tu? 4 bulan? 5 bulan? Tak, malam besok balik lah. Hi guys, welcome to Kepo Kitchen by NP Asia. Di mana kalau tak pandai masak pun tak kisah sebab Kepo je lebih. yes, Hari ni menu kita adalah coconut shrimp. Dan bahan-bahannya ialah first kali kita ambil ais krim, Ais kita krim. masukkan dalam blender. Lepas tu kita masukkan susu. Kita perlu masukkan air kelapa dari NP Asia. Kita letakkan ais krim sikit kat atas. Oh ya. Kita masukkan sedikit amin kat atas dia. Alright. Tahu tak, NP Asia Fresh Coconut Water ni tak ada pengawet, tak ada gula. Sama lah macam saya. Awet muda. Okey, kalau korang suka tengok video kami, kita buat apa? Jangan lupa like, share dan juga follow kami, follow page NP Asia. Selamat berbuka Berpuasa. semua daripada Kepo Kitchen by NP Asia.